Tak sampai 30 hari je lagi kita nak menyambut bulan Ramadan. So salah satu menu yang korang boleh try nanti adalah hot chili butter clam ni. Makan pula dengan mantau yang gebu macam ni memanglah sedap. So jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first kita perlukan butter. Macam biasa kita akan guna yang Anchor punya supaya kuah kita tu jadi lagi creamy. Dan satu lagi yang Amdan suka, dia sesuai untuk macam-macam jenis masakan tau. And then korang boleh cairkan dalam setengah blok macam tu. Dan bila dah panas, boleh tumis 5 ulas bawang putih, 2 tangkai daun kari dengan 2 biji cili padi merah. Bila dah naik bau, boleh masukkan 250ml cooking cream, air untuk bagi dia berkuah sikit dengan setengah biji cube ayam, serbuk paprika dengan cili flake sikit. Tapi kalau nak pedas, korang tambahkan je. And bila kuah ni dah agak pekat macam ni, bolehlah masukkan dalam 1 kilo clam ataupun bahasa kita kepah lah kan. Lepas tu sebab tadi kuah ni macam agak kering, so Amdan tambahkan air lagi sikit dan perasakan dengan garam. Kemudian boleh tutup dan biarkan dia mendidih sebab kita nak bagi kepah ni masak. Dan dah siap kita punya hot chili butter clam hari ni. Biasanya lah kan kalau pergi kafe-kafe mesti akan order menu ni. Senang je tau kalau nak buat sendiri kat rumah. Nak makan dengan nasi boleh, tapi biasanya orang akan makan dengan mantau ni lah. So Amdan beli yang frozen dan gorengkan sekejap dan sedia untuk dihidang.